Murid tingkatan 4 sering menghadapi kesukaran dalam memahami konsep abstrak berkaitan jadual berkala unsur moden. Walaupun mereka mampu menghafal kedudukan unsur tertentu, kefahaman tentang hubungan antara nombor proton dengan kumpulan dan period masih lemah. Kekeliruan ini menyebabkan murid gagal menjelaskan pola susunan unsur, tidak dapat meramalkan sifat kimia serta mudah keliru apabila berhadapan dengan unsur yang kurang dikenali. Kajian tindakan ini dijalankan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kefahaman murid dalam menghubung kait susunan unsur dengan nombor proton dalam jadual berkala unsur moden melalui penggunaan teknik atomic patchway. Yang pertama, meningkatkan pemahaman murid tentang konsep susunan unsur dalam jadual berkala berdasarkan nombor proton. Yang kedua pula ialah menggalakkan pembelajaran yang lebih berstruktur, interaktif dan menyeronokkan dalam topik berkaitan kimia. Pertama, log in platform Roblox dan cari Atom Forest Quiz Run dari STEM SMK Gombak Setia. Kedua, tekan butang play dan tekan Open Roblox Game Client. Seterusnya, anda diberi soalan objektif jadual berkala unsur tingkatan 4 serta pintu jawapan. Anda perlu masuk ke pintu jawapan yang betul untuk maju ke soalan seterusnya. Jika anda masuk ke pintu yang salah, anda diberi peluang kedua untuk masuk ke pintu yang betul. Kajian tindakan ini dijalankan untuk mengatasi masalah kefahaman 5 orang murid tingkatan 5 Ibnu Arabi dalam menghubung kait susunan unsur dengan nombor proton dalam jadual berkala unsur moden. Berdasarkan pemerintahan awal dan analisis tugasan, didapati murid cenderung menghafal kedudukan unsur tanpa memahami konsep hubungan antara nombor proton, kumpulan dan period.